Aku rasa sebab, aku rasa sedih, aku rasa ralat sebab misi ni tak tercapai. Aktivis-aktivis kita telah diintercept oleh puak-puak tu. Aktivis kita bukannya bawa senjata, bawa makanan, bawa minuman, bawa susu, bawa apa lagi? Bawa pakaian, bawa ubat-ubatan. Tapi biasalah, puak-puak tu play victim. Cakap diorang ni macam teroris. Paling menyedihkan lagi, penduduk-penduduk dekat G tu mengharap mereka sampai dengan bantuan-bantuan bekalan tu. Mereka dah kelaparan, anak kecil tak ada susu, ubat pun tak ada. Mereka tunggulah kat tepi pantai nak menyambut flotilla ni. Tapi apa? Akhirnya apa? Bekalan-bekalan yang diorang dibawa dah dikebas oleh puak-puak tu. Kapal pun kena hijack. Tapi macam mana pun, saya doakan semoga cepatlah diorang ni dibebaskan. Allah tahu nawai tu diorang, cuma tidak diizinkan lagi diorang ni mendarat ke G tu. Manalah tahu lepas ni Allah izinkan. Jadi kita jangan putus asa. Teruskan bersuara, teruskan hulur bantuan. Betul tak korang?